Tokoh kembar ini dilahirkan pada tanggal 12 Disember 2013 bertempat di Hospital Besar Tengku Ampuan Rahimah, Kelang. Merupakan permata kembar bagi pasangan Encik Roslizi bin Sulaiman dan Puan Yus Amira binti Muhammad Arifin alias Muhammad. Auni Nur Adelia mempunyai minat mengumpul koleksi mainan Big Toys, menyimpan impian untuk menjadi seorang doktor pakar forensik. Di pentas hakim, beliau telah mendapat anugerah PBD terbaik tahun 6 dalam kelas dan anugerah PBD terbaik tahun 6 dalam aliran serta anugerah PBD terbaik tahun 6 dalam mata pelajaran sains. Aufa Nur Azalia mempunyai hobi bermain catur dan mencipta Lego. Bercita-cita menjadi seorang jurutera dalam bidang sains dan teknologi. Di pentas hakim, beliau mendapat anugerah PBD terbaik tahun 6 dalam kelas dan anugerah PBD terbaik tahun 6 dalam aliran dan mendapat anugerah PBD terbaik tahun 6 bagi mata pelajaran matematik. Selain itu, tokoh kembar ini juga mendapat keputusan mumtaz dalam PSRA. Tokoh akademik tahap 2 dengan ini dianugerahkan kepada pasangan kembar Auni Nur Adelia binti Roslizi dari kelas 6 Azalia dan Aufa Nur Azalia binti Roslizi dari kelas 6 Lili. Tanggal 2 April 2014, lakaran sejarah yang amat bermakna buat pasangan bahagia Encik Mat Sabri bin Muaid dan Puan Nurul Aina binti Nakman atas kelahiran putera sulung mereka di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Tokoh ini memegang jawatan sebagai seorang pengawas sekolah dan hobinya ketika masa lapang ialah bermain catur. Beliau menyimpan impian yang membanggakan apabila dewasa nanti ingin menjadi seorang guru yang bakal mencurah bakti untuk anak bangsa. Di pentas hakim, beliau telah mendapat anugerah PBD terbaik tahun 5 dalam kelas, anugerah PBD terbaik tahun 5 dalam aliran dan anugerah PBD terbaik tahun 5 bagi mata pelajaran Bahasa Arab. Tokoh harapan akademik tahap 2 dengan ini dianugerahkan kepada Muhammad Hafiz Nu'man bin Mat Sabri dari kelas 5 Azalia. Dilahirkan pada tanggal 17 November 2013 di Hospital Sultanah Zainab, Kota Baru, Kelantan. Merupakan anak sulung daripada 3 adik-beradik kepada pasangan Cik Muhammad Fadli bin Suhaimi dan Puan Norasbi binti Muhammad Azmi. Beliau seorang yang sangat gemar membaca dan menyanyi ketika masa lapang. Bercita-cita ingin menjadi pereka fashion yang terkemuka apabila dewasa kelak. Tahun ini, beliau telah berjaya mencatat 557 buah buku bacaan dalam nilam. Selain itu, beliau juga mewakili sekolah dalam kes semana showcase dan Finco di peringkat kebangsaan serta berjaya mendapat pingat emas. Tokoh nilam tahap 2 dengan ini dianugerahkan kepada Nur Farisha Erina binti Muhammad Fadli dari kelas 6 Azalia. Dilahirkan pada tanggal 8 Mac 2014 di Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Kelang. Merupakan anak sulung daripada 2 orang adik-beradik kepada pasangan Encik Muhammad Faizal bin Muhammad Yusof dan Puan Nur Hidayah binti Jamali. Beliau seorang yang sangat gemar menulis dan bersukan ketika masa lapang. Memegang jawatan sebagai seorang pengawas dan bercita-cita ingin menjadi seorang angkasawan apabila dewasa kelak. Tahun ini, beliau mencatat sebanyak 483 buah bacaan buku dalam nilam dan mendapat johan pertandingan nilam membaca bestari di peringkat zon. Tokoh harapan nilam tahap 2 dengan ini dianugerahkan kepada Nur Aufa Afina binti Muhammad Faizal dari kelas 5 Azalia. Tokoh Sahsiah pada tahun ini merupakan seorang murid yang sangat penyayang dan berbudi pekerti. Dibesarkan dan dididik dengan penuh kasih sayang. Dilahirkan pada 26 Mac 2013
di Hospital Columbia Asia, Bukit Rimau. Merupakan anak sulung daripada dua orang adik-beradik kepada pasangan Encik Zulkarnain bin Nordin dan Puan Siti Nurhafizah binti Zulkarnain. Bercita-cita ingin menjadi seorang peguam dan hobi beliau ialah membaca buku. Menjawat jawatan sebagai penolong ketua pengawas sekolah, beliau juga menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam kelas dan ujian akhir sesi akademik. Pada tahun ini, beliau dinobatkan sebagai pembahas terbaik debat cilik ala Parlimen peringkat negeri Selangor. Tokoh Sasiah tahap 2 dengan ini dianugerahkan kepada Nur Safia Damia binti Zulkarnain dari kelas 6 Azalia. Merupakan cahaya mata bagi pasangan Nur Baharinti binti Abdul Halim dan Muhammad Fazli bin Suhaimi. Dilahirkan pada 16 Januari 2013 di Hospital Besar Tengku Ampuan Rahimah, Kelang. Mempunyai 6 orang adik-beradik dan tokoh adalah anak yang kelima. Permainan atas talian merupakan kegemaran beliau di masa lapang. Memegang jawatan sebagai pengawas sekolah, bercita-cita menjadi seorang pemain hoki di peringkat antarabangsa. Pencapaian tertinggi beliau ialah dalam perlawanan hoki MSSM dan berjaya merangkul pingat emas. Tokoh ko-kurikulum lelaki dengan ini dianugerahkan kepada Muhammad Azrayan Nurwatif bin Muhammad Fazli dari kelas 6 Tulip. Tarikh 22 Mac 2013 di Hospital Sungai Buloh, Selangor, bergemalah tangisan seorang puteri yang dinantikan kelahirannya. Zuriat ini adalah daripada pasangan suami isteri Encik Nur Hamizi bin Jamaluddin dan Puan Suhana binti Ramli. Beliau merupakan anak bongsu dari 3 orang adik-beradik. Beliau dididik dengan penuh kasih sayang dan berharap dapat menjadi anak yang berjaya dewasa kelak. Sesuai dengan cita-citanya untuk menjadi seorang angkasawan, penglibatan aktifnya dalam bidang ko-kurikulum terutamanya dalam sukan permainan bola baling telah mencapai kejayaan. Pencapaian tertinggi beliau ialah dalam perlawanan bola baling MSSS dan berjaya merangkul pingat gangsa. Tokoh ko-kurikulum perempuan dengan ini dianugerahkan kepada Amna Izara Shazira binti Nur Hamizi dari kelas 6 Cempaka. Tokoh ini dilahirkan pada tarikh 13 November 2014 di Hospital Besar Tengku Ampuan Rahimah, Kelang. Merupakan anak ketiga dari 4 orang adik-beradik bagi pasangan Puan Rubiah binti Ahmad Tarmizi dan Tuan Said Muhammad Hairul Afam bin Said Baharudin. Tokoh ini mempunyai hobi melukis dan berlatih silat pada waktu lapang. Mempunyai impian untuk menjadi seorang prajurit suatu hari nanti. Seiring dengan itu, minat dalam sukan seni silat telah membawa kejayaan pingat emas dalam pertandingan di peringkat kebangsaan. Anugerah Tokoh Harapan ko-kurikulum lelaki dengan ini dianugerahkan kepada Said Muhammad Amar bin Said Muhammad Hairul Afam dari kelas 5 Lavender. Pada tanggal 7 September 2014, lahirlah seorang puteri penyeri hidup bagi Puan Sazlina binti Razali. Tokoh ini dilahirkan di Hospital Besar Tengku Ampuan Rahimah, Kelang dan merupakan anak bongsu dari 5 orang adik-beradik. Mempunyai hobi membaca buku cerita bagi mengisi waktu lapangnya. Ingin digelar pendidik apabila dewasa nanti. Tokoh ini mewakili sekolah dalam acara lontar peluru dan rejan lembing di peringkat MSSD Kelang. Tokoh Harapan ko-kurikulum perempuan dengan ini dianugerahkan kepada Nur Izalia Arisa binti Muhammad Ikhwan dari kelas 5 Seroja.